kita hanya sementara. Kejarlah hidup ini. Iman perlu dihiasi dengan bunga-bunga di sekelilingnya. Bunga-bunga iman takkan kita dapat kalau kita tidak kembali kepada Allah. Begitu juga dengan dunia ini, dipenuhi dengan keindahan itu. Kalau yang perempuannya suka kepada bunga-bunga, pokok-pokok, kan? Dan itulah yang akan memeriahkan kehidupan kita. Tanam keimanan dalam diri, jaga iman kita, jaga perilaku, tingkah laku, akhlak kita, jadi anak yang soleh. Kita ingat, kita datang dari ayah dan ibu. Datang dari mana? Ayah dan ibu. Itulah permulaan kami. Dari mana kita datang? Apa yang kita boleh buat lepas tu? Dapat melihat bulan dan matahari. Dapat melihat bulan dan matahari je. Mak, bulan je mak. Selalu dapat tengok bulan. Ketika mana, kalau dekat sana tu, dekat Pelang Raya, nampaklah bulan atas pokok kan. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Dapat melihat bulan dan matahari. Hai, jangan jadi macam Hasan tadi. Ayah dia pun sanggup dipukul. Kita dengar ada remaja yang sanggup pukul ayah kerana nak duit. Pukul mak. Pada tahun lepas ada remaja yang terajang perut ibu dia. Tersungkur ibu dia baru lepas mayang. Tersungkur, kena kat dinding. Kepala terentak pecah. Rahim dia, tempat kandung anak dia tu, pecah. Mati dia di tempat kejadian. Pada tahun lepas, dalam surat khabar, kalau tuan-tuan baca. Tapi kes tu tak ditangkap sebagai anak derhaka, nak tulis itu. Ditulis itu tak sioman anak tu, kurang. Sebenarnya memang anak derhaka lah tu. Kita ingat. Apa lagu tu kata lagi? Yang dikurniakan dari ilahi, hai ayah dan ibu. Adik-adik, kita kena ingat, ayah dan ibulah mesti dihormati. Hormat ayah ibu. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, wali keramat. Pada mereka kita beri hormat. Ahai, pakailah tunjuk ajar dan nasihat. Ahai, supaya hidup kita akan selamat. Pakai tunjuk ajar ayah dan ibu. Ya, tuan-tuan tengok CD saya tu kan, yang buat, yang macam mana ayah didik anak dia, anakku Sazali tu kan. Suatu hari sampai jangka masa tu, ayah dia pun dia lawan. Ayah dia pun dia tak dengar cakap. Dia jadi anak yang derhaka sudahnya, kerana silap didik dari ayah dan ibu. Kita harap ayah dan ibu kat sini pun rajin didik anak-anak ni bagus, insya-Allah.